Salam tak? Lelaki perempuan. Kita nak salam pun takut. Fikir-fikir dia jantan salam bilang tak? Cuma lembut kulit dia kat gaya. Saya ni suka panggil dia orang. Suka saya mendekati golongan dia orang. Untuk saya tolong. Saya tak tahu. Cuma saya tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel JNA online. Semoga kita selalu diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, Islam, rezeki yang halal dan thayyiban, rezeki yang barakah dan berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak membuang masa, mari kita simak taswirah dari Ustaz Datuk Kazim Alias. Mari kita simak bersama-sama. Let's go. Tak buat live. Waktu saya ada program dengan dia orang, saya tak buat live. Nak jaga aib dia orang, malu. Sebab ada yang datang jumpa saya pakai skirt. Kawan-kawan dia ajak, pi, tengok Ustaz Kazim, duk gini. Padahal jantan. Kesian tuan-tuan. Dengan dia orang ni, saya tak tahu berapa lama dah saya buat program. Tapi saya jumpa macam-macam, tuan-tuan. Saya tanya dekat dia, abang. Nak tanya lah kat abang. Saya panggil dia abang. Rambut panjang semua. Abang kerja apa siang? Cuci rambut. Salon. Malam cuci orang. Elok. Siang dia cuci rambut. Malam dia cuci orang. Tuan-tuan. Siang nama Ruslan. Malam nama Rus. Saya tanya, yang abang duk layan jantan hidung belang ni bang, abang tak geli ya? Awak tak geli ni? Yang datang tu ustaz bukan orang sihat macam kita ni, bukan orang bersih-bersih macam Tok Lebat ni. Yang berkudis, yang isap dadah, bukan orang Melayu ya, hak mabuk pun dah. Tapi pasal nak cari duit, saya kata, abang boleh dapat duit, tapi abang tak bahagia. Pasal apa? Pasal duit haram. Kenapa aku ada harta, tapi aku tak bahagia? Kenapa aku ada duit, aku tak bahagia? Kenapa aku ada barang emas, tapi aku tak bahagia? Cek balik. Apa yang kamu dapat? Bagaimana kamu dapat? Dan bagaimana kamu belanjakan dia? Sebab tu hati tak tenang. Banyak manusia nak mencari senang, tapi tak dapat tenang. Manusia mencari senang, tapi tak jadi tenang. Ada yang nak dapat kerja, guna kabel. Senang dapat. Aku tak pergi temu duga pun dapat kerja. Awak? Aku guna kabel. Kabel apa? Bawah laut. Kabel TMB. Dia boleh dapat kerja, tapi dia tak tenang. Sebab dia tak ada kemahiran. Dia dapat kerja tu sebab kabel. Ada orang, tuan-tuan, dia boleh dapat. Dia boleh dapat kontrak. Tapi dia takkan tenang. Sebab dia bagi rasuah. Takkan tenang. Kita mencari ketenangan. Senang, alhamdulillah. Tapi yang lebih daripada senang ialah tenang. Saya kata abang tenang dapat duit, cukup dapat duit, berhentilah abang, haram. Abang gunting rambut abang, abang jangan perempuan pakaian perempuan, jadilah lelaki. Maka tuan-tuan, alhamdulillah ada yang berubah, ada yang tak berubah, ada yang jadi tuki kedai mi. Ada yang buka perniagaan, ada yang pergi masjid, ada yang pergi surau. Ada yang datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz tak mau dah pergi masjid. Kenapa pula bang?
Saya ingatkan pergi masjid, baik-baik orang masjid. Sama je. Mereka buat apa? Rabah saya. Oh, sudah. Ni pun parah ke? Orang masuk zaman daripada ikut kita. Apa masjid? Tak mau dah pergi masjid. Susah kira dia lah. Susah kira-kira apa? Kita nak kata takbir, dia cek lagu tu. Geran lah kita. Oh, sudah. Entah. Abang-abang, ni pun parah lah kita ni pun. Tu lebay tak lebay, entah. Yang mai kawan ni pula, saya kerja kedai makan. Bagus. Saya nak berhenti dah, Ustaz. Kenapa? Mereka tak hormat saya. Mereka panggil saya ni, mereka buat kat saya lagu ni. Saya insya Ustaz. Saya nak balik kerja saya. Saya nak balik hidup ni ke tepi jalan, tepi pergunaan tu. Tuan-tuan, macam mana kita nak tolong mereka? Bukan sikit tau, ramai. Kalaulah kita ada kelang, kalaulah kita ada harta, kalaulah kita boleh buka perniagaan, panggil dia pun mai kerja. Meh, saya buka kilang roti. Mai buat kerja ni. Mai, saya buka kedai sambai. Mai kerja buat botol kat sambai ni. Mai. Sebab tu Nabi kata, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat pada manusia yang lain. Bayangkan tuan-tuan, di sini ada yang menjadi tauke kedai basuh kereta. Di Johor. Orang Singapura main basuh 24 jam. Tuan-tuan mempunyai cawangan basuh kereta saja. Panggil dia puan ni main basuh. Bayangkan tuan-tuan ni toke bas. Mereka ni jadi bas kilang punya driver. Driver van kilang. Bagi kat mereka. Tapi cuba tuan-tuan tengok sekarang. Yang bas kilang saya pegang. Van kilang siapa toke? Yang basuh misyut, yang basuh kereta tu pun orang kita tak mau. Murah gaji kita, tak mau. Orang lain ambil. Bila orang kita tak ambil, mereka ambil. Nak buka kedai makan, malam. Orang Melayu menega malam. Ambil abang kita ni. Belah bro ni. Belah teriang ni. Mana kedai makan orang Melayu yang buka belah malam? Dah lah siang 786. Yang siang 24 jam pula di hujung dia maju semua. Kazim maju. Restoran Abu Bakar maju. Hak Melayu maju dah. Siang bangsa lain sedia makan, malam bangsa lain makan. Sedangkan peluang untuk ekonomi untuk kita dah ada. Kalau kita menjadi tauke, kalau kita ada wang, kalau kita ada harta, kita boleh buka perusahaan. Dan anak bangsa kita, agama kita, boleh kita gajikan. InsyaAllah dia tak akan jadi pondan. InsyaAllah tuan-tuan, dia tak akan curi motor, curi besi buruk, curi serai. Lah lengkah pun curi. Ini parah ni tuan-tuan. Maka nombor satu, jom kita syukur tuan-tuan. Saya pun anak Felda. Alhamdulillah. Felda menyediakan macam-macam untuk generasi. Saya ni generasi kedua, tapi tak duduk Felda. Adik saya duduk Felda. Mak mati dah, pak tiri saya pun mati dah. Alhamdulillah. Saya anak Felda. Lecok sawit. Duk prawning. Loading. Semua saya buat entah. Buat semua, kutik buah kelai. Yang paling saya siksa sekali, kek buah jatuh. Jatuh pula bergolek ke bawah. Pak tiri saya kata, pergi gembir. Pergi ambil, jauh. Saya lagi pegawai cek lagi mampu dah. Turun. Pergi kuih pula besar meja ni. Gini. Elok nak sampai dekat platform, tergelincir, jatuh. Balik jatuh bawah. Haram jedang tu. Oh, masa tu penat gila tuan-tuan. Dia mengajar erti sabar. Rehat lu saya pergi ambil balik. Saya ambil upah loading. Badan ku kering. Loading. Ambil tali getah tu. Getah motosikal. Tayar dalam.
Potong ikat. Dia cop naik atas. Siksa. Bila saya tengok Felda sekarang, tengok macam-macam peneroka buat. Mereka dah ada keren, angkat kelapa sawit, buat atas lori. Tak payah loading. Menung saya tengok entah. Saya tengok cop kelapa sawit tu dah guna, enjin. Tak payah. Yang kita dulu kodok sabit-sabit, sangkut sabit ke atas pula. Nangis orang tu. Patah galak. Sekarang tak payah dah. Dia kamu senang mereka ni. Tu nama dia kebahagiaan. Makin lama makin senang. Sebab tu tuan-tuan, kalaulah setiap daripada kita ni mempunyai pemikiran, aku nak tolong orang, aku nak bantu orang, aku nak jadikan orang ada pendapatan, aku nak tolong orang supaya dia ada kerja, dia boleh kahwin, dia boleh sekolahkan anak dia boleh tanggung mak bapak dia, boleh hantar mak bapak dia pergi haji. Alhamdulillah. Ni nama dia kesejahteraan. Niat satu ya. Intang surullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Ustaz buat ke Ustaz? Saya buat, sebab tu saya cakap. Pekerja yang bekerja dengan saya ada 52 orang. 52 orang. EPF kena bayar, SOKSO kena bayar, seksa kena bayar. Sakit demam kena bayar. Ni ada satu staff masuk hospital, batu dalam buah pinggang. Nak kena bil, kena tengok dia. Tapi saya rasa syukur. Sebab saya boleh tolong. Ada yang kahwin, ada yang pergi haji, ada yang pergi Mekah buat umrah, ada yang hantar mak dia. Berapa belas tahun dah Ustaz buat? 20 tahun dah. Saya syukur. Tolong orang. Di sekolah saya ada 170 orang warga emas. Yang paling tua 87. 87 tahun. Ada yang tak sihat, buah pinggang. Ada yang tak sihat, kencing dia manis. Ada yang tak sihat, darah dia sat tinggi, sat rendah. Ada yang lagi tak sihat, otak dia tak makan ubat tu gelak sorang-sorang. Macam-macam saya belah tuan. Saya rasa bahagia membahagiakan orang. Hari raya yang lepas, saya tak balik kampung. Saya raya dengan dia orang. Bulan Ramadan yang lepas, saya buka puasa dengan dia orang. Saya puasa sama dengan dia orang, buat tadarus sama dengan dia orang. Dia ada 320 orang, tuan-tuan. Saya rasa seronok. Itulah nama dia Sakinah. Itu nama dia Sa'id. Itu nama dia ialah kesejahteraan. Minta pada Allah, mudah-mudahan Allah bantu kita. Tuan-tuan yang saya muliakan, siapa punya kepala otak ni yang buka Felda? Mudah-mudahan Allah bagi rahmat pada dia. Panggil orang, mai duduk sini. Buat Felda di Jengkar. Tapi panggil orang Perak, panggil orang Kedah, mai duduk sini. Buat Felda. Daripada kawasan hutan, jadi pusat bandar. Ada rumah, ada elektrik, ada kemudahan, ada sekolah, ada masjid. Daripada sinilah tuan-tuan, kita boleh pergi haji. Daripada sinilah anak kita masuk universiti. Daripada sinilah kita buat rumah. Susah payah kita. Akhirnya kita rasa kebahagiaan. Syukur, pertahankan, jaga nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Barulah kita ditambah. La in syakartum la azidannakum. Kau bersyukur, aku tambah lagi. Kita pernah merasai hidup melarat di zaman buah sawit kita jatuh. Susah. Saya ingat lagi bapak tiri saya pernah dapat gaji sekupang 10 sen. Nak makan apa ni? Potong sana, potong sini 10 sen dia. Harga sawit jatuh. Sabar. Sabar. Ada peneroka yang tak sabar. Balik kampung. Lari dia. Panggil van, panggil lori. Balik angkat barang. Tinggal rumah. Pak tiri saya kata tak apa. InsyaAllah sabar. Ada lagi rezeki. Tuan-tuan,
Allah Ta'ala bagi membalas kesabaran, kesusahan yang kita dapat dengan kesenangan. Inna ma'al usri yusra. Bersama dengan kesusahan itu adalah kesenangan. Sebab tu tuan-tuan, yang kita nak cari tadi ialah sesuatu yang bersifat ketenangan. Bila sebut tajuk kita hari ini, sejahtera di dunia, yang kita minta sekarang ialah ketenangan, sakinah. Allah dah bagi tempat kita yang baik. Nama dia Malaysia. Baik tuan-tuan. Saya nak kata berjalan banyak dah. Tapi saya berceramah. Saya buat ceramah di merata penjuru tuan-tuan. Bulan 5 ni insya-Allah saya ada ceramah di Australia. Singapura lama dah saya pergi. Brunei pun ada saya ceramah. Vietnam, China, Jepun saya pergi ceramah. London, Mesir, Saudi, Jordan, Syria saya pergi ceramah. Thailand saya pergi ceramah. Wilayah Patani Siam saya pergi ceramah. Indonesia saya pergi Aceh, saya pergi Bandung, saya pergi Jakarta. Tahun lepas saya pergi ke Bali. Itu. Oke, terima kasih telah menyimak dan mendengarkan ceramah dari Ustadz Datuk Kazim Alias. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya, menjadi ilmu yang bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian saja dari kami, manakala ada kesalahan dan kekurangan kami sebagai manusia biasa tidak luput dari salah dan lupa, mohon maaf yang tiada batasnya. Kami akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.